Yo guys, wardrobe ini korang tengoklah sendiri. Wardrobe ini tinggi daripada aku tau, 196 cm. Dia punya lebar 90. Dia ada jenis yang 80, 70, 60 pun ada. Depends on berapa besar. Korang kena ukur korang punya bilik sendirilah. So yang aku punya dia tinggi sekali. Dia mai punya masa dia punya kotak tak besar sangat. Korang kena pasang sendiri. Tetapi pemasangannya tak susah. Dia ada banyak jenis yang korang boleh pilih sesuai untuk rumah bilik yang kecil ataupun korang tiap-tiap kali sewa rumah. Lepas tu nak pindah pun senang sebab dia boleh buka dia macam ni. Tepi sini dia klip saja. Dia terus boleh ambil keluar macam ni. So korang nak pendek pun boleh, panjang pun boleh, korang nak tambah lagi tinggi pun boleh. Korang beli yang macam ni, lepas tu korang beli yang kecil, korang tambahlah sendiri. So dia extend. Dia boleh keep on extend. Ini korang just klipkan balik macam ini. So bawah dia ada 6 biji sport rim. Sport rim tu dia boleh lock juga. Dia jenis yang plastik, kena air pun tak rosak. Yang ini dia boleh pilih juga. Korang nak yang transparent punya pintu, setengah dia yang macam ni, compartment dia macam ni. Okey, yang macam ini. Yang macam ini transparent. Di sini pun ada bagi satu besi supaya korang boleh hang korang punya anak-anak punya baju. Kalau korang punya baju yang oversize memang panjang tak boleh lah. Untuk anak-anak punya baju korang boleh hang. Kalau nak cakap kukuh, dia memang tak sangat 100% kukuh sangat. Sebab harga murah korang nak expect macam mana kan? Dia bukan kayu sebab ini dia plastik. Lepas tu dia macam storage box yang boleh lipat tu. Ini semua korang boleh lipat balik. Bagi dia kecil, bagi dia nipis. Kalau korang nak, korang just buka sahaja. So korang nak pindah rumah ataupun sewa rumah memang pakai almari yang macam ni. Dia tak boleh masuk habuk lah. Lepas tu sini dia ada magnet tau. Dia bagi magnet ni supaya dia boleh lock macam ni. Sini ada handle lagi. Okay, handle, magnet. Just tutupkan macam ni. Dia nampak sturdy lah. Sebab saya faham kalau bab almari yang macam ni, dia banyak seller tak sama. Setengah dia tak ada review, setengah ada video tetapi video tu semua AI. So korang susah nak imagine. Dia punya expectation, beli mai punya masa, dia punya reality tak sama sebab dia AI. So sekarang ni aku buat review bagi korang tengok. Dia jenis yang macam ni. Memang betul-betul apa yang korang nampak dekat video ini sama dengan apa yang korang beli. Dia start daripada pendek 50 lebih saja. Yang tinggi 200 lebih. Dia memang biasalah korang tambah sendirilah. 50 lebih sampai atas lah. Lagi tinggi lagi mahal lah. So aku letakkan beg kuning. Dia ada banyak jenis size. Yang aku punya dia punya lebar 90. Dia ada lagi kecil. Okey, cek dekat beg kuning sekarang.